ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-28. Itu hadis yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan bid'ah. Jadi terlebih dahulu saya minta maaf kerana paparan malam ini tidak banyak sebenarnya. Telah ada masalah teknikal sikit, jadi ketelah laptop saya rosak. Jadi nota-nota bahan-bahan tu tak boleh nak bermasalah sikit lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak bincang secara umum dulu hadis ini, semata ni sekadar teks dan terjemahan saja. Insya-Allah yang perfect boleh itulah, dia punya bahan-bahan yang berkaitan. Kita komputer rumah tu rosak, jadi masalah, jadi banyak perkara tak boleh nak buat. Jadi malamnya untuk teks hadis dan terjemahan saja dulu. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan untuk kalau nak catat nota dan sebagainya tu, insyaAllah minggu hadapan. Jadi dalam hadis yang ke-28 ini, di mana yang hadirin dan hadirat lihat di skrin itu, iaitu hadis riwayat daripada Irbad Abi Najih. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala: wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Diriwayatkan daripada Abi Najih itu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami nasihat ataupun wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah Taala, tunduk dan patuh kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kamu adalah seorang hamba. Kerana di antara kamu yang hidup sesudah ketiadaanku akan menyaksikan banyak perselisihan. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang benar, lagi mendapat petunjuk. Gigitlah dengan geraham-geraham kamu. Hendaklah kamu menghindari perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara bid'ah adalah sesat. Jadi hadis ini merupakan hadis kesinambungan daripada hadis yang sebelum ini. Kalau kita tengok dia punya susunan hadis riwayat dalam matan Arba' ini, dia ada dah sebut secara khusus berkenaan dengan bid'ah. Cuma dalam hadis ini, selain daripada fakta yang berkaitan dengan bid'ah,
mana ada beberapa perkara lain yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini. Kalau dalam hadis yang kelima iaitu hadis riwayat daripada Aisyah, hadis bid'ah tu ya kiranya sudah diperjelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasim sebelum ni, banyak dah bincang tu kira-kiranya. Jadi perkara tu kita akan sebut juga akhir-akhir tu sebagai peringatan sahaja. Peringatan. Yang mana dalam hadis yang kelima tu hadis yang khusus. Tajuk Al-Ibtida' fi Din Mardud. Perbuatan mengada-ngadakan dalam agama yang berkait dengan ibadat itu adalah tertolak, ditolak. Ini kira hadis khusus. Ini biasa disebut sebagai hadis bid'ah. Itu riwayat daripada Aisyah. Jadi banyak dah dibincang situ. Jadi insya-Allah kita akan sebut juga sebahagian sebagai kaedah lah atau usul bid'ah tu kita akan ulang balik. Cuma pada malam ini saya nak sentuh hadis ni dari sudut pemahaman teks hadis ni sebagai round pertama insya-Allah. Seperti mana yang kita lihat di skrin itu, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih. Nama dia Irbad bin Sariyah. Seperti mana secara ringkas, Irbad bin Sariyah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terdiri dari kalangan Ahlus Suffah. Irbad bin Sariyah ini adalah seorang Ahlus Suffah. Yang mana Ahlus Suffah ni setengah-setengah ulama sebut mereka ni adalah pelajar sepenuh masa Nabi SAW. Sepenuh masa pun bukan bermakna tak pergi juga, sebab ada ketikanya sampai seluruh pergi juga. Walaupun tidak pergi semua, tapi ada pergi. Yang mana disebutkan oleh ulama juga bahawa Ahlus Suffah ini, salah seorangnya Irbad yang meriwayatkan hadis ini, mereka adalah zuhad minas sahabah, ahli-ahli zuhud, pokok-pokok zuhud di kalangan sahabat. Dia ni ghuraba, dia ni bukan orang tempatan dia ni bukan orang tempatan, dia pergi ke Madinah, duduk, jadi tak ada keluarga lah, pergi semata-mata kerana nak belajar ilmu dengan Nabi, nak ambil hadis Nabi, kerana nak duduk di bawah tunjuk ajar Nabi SAW. Jadi mereka ini berlindung ataupun mendiami serambi Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu. Jadi di Masjid Nabi itu bukan ruangnya utama, ruangnya tepi itu dia ada anjung tu, macam beranda lah kita kira. Situ tu tak ada dinding, disebutnya tak ada dinding, cuma dia ada peneduh gitulah. Jadi kalau hujan apa kira-kira tak kena lah. Tapi bumbung pun setahu mana lah, sekitar pelepoh gitu ya lah, peringkat awal kan. Mereka tidur di situ, sini dia sebut ringkas. Kalau dalam kitab lain, maknanya disebut bahawa mereka ni sebenarnya tak ada pendapatan pun. Kijai ahli suffah ni antara kijai utama dia pun duk ingat hadis-hadis Nabi, duk berbincang muzakarah tentang ilmu, itu kijai utama dia. Boleh dikatakan disebut dalam kitab bahawa ahli suffah ni tak ada pekerjaan khusus lah sebagai ma'isyah, sebagai sumber pendapat, dia tak ada. Dia mengharapkan maknanya sumbangan daripada sahabat-sahabat dan Nabi sendiri. Dan acak kali juga Nabi bila Nabi makan, Nabi ingat pada ahli suffah ni, pada budak-budak ni. Nabi kata, Nabi sentiasa hantar samalah kalau ada makanan yang agak banyak, Nabi hantar. Itulah dia. Salah seorangnya Abu Hurairah, ini Irbad bin Sariyah. Jadi bilangan mereka ni kadang-kadang nampak tak lama, kadang-kadang tak sampai 10 orang, kadang-kadang belah-belah orang, kadang-kadang sampai 20 lebih, ada 30 enam, ada kadang-kadang ulama sebut. Itu berdasarkan kalau dia bipa, misalkan tubik dia tidak tubik semua. Sebab Nabi SAW tak buis ahli suffah tubik per semua. Kerana orang menuntut ilmu dia tak boleh per semua. Kalau mati dia kan, teruk lah, mana sebahagian pergi per, sebagai tinggal. Macam gila gitu lah. Mana tak ada pernah disebut dalam kitab mana semuanya keluar pergi per, tak ada disebut. Jadi bilangan mereka tu ada ketikanya lama, ada ketikanya kurang. Itu berdasarkan kepada mana keperluan mereka keluar lah. Itu berkenaan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abi Najih ataupun Irbad. Dalam hadis ini Nabi SAW, Irbad menceritakan, dia kata Rasulullah telah menasihati kami dengan satu nasihat, suatu bentuk nasihat yang
Mana hati kami rasa gemetar. Kalau dalam teks ini, sebab dia hadis seumpama ini dalam bentuk yang makna dekat-dekat gini agak banyak jugalah hadisnya. Jadi disebutkan oleh ulama, misalnya dalam syarah lebih detail disebut. Mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana keadaan Nabi SAW sehingga menyebabkan jadi sahabat tu rasa gemetar, rasa takut, dan disebutkan memang mengalir air mata. Dalam buku macam mana? Kenapa sehingga dirasai demikian oleh para sahabat radhiyallahu anhu? Di sini dia ada sebut sikit untuk gambaran secara umum. Cuma di sini dia ada buat tambahan ini sebagai maklumat lah. Selain daripada boleh rujuk sendiri dalam kitab. Irbad ni dia tinggal di Syam. Irbad bin Sariyah. Selepas tu lah. Mana selepas daripada kewafatan Nabi itu, dia berpindah pergi ke Syam dan dia mati di sana. Irbad bin Sariyah. Selepas Nabi wafat, dia berpindah pergi ke Syam dan dia mati di sana. Dan dicatatkan dalam sejarah bahawa Irbad ini kira-kiranya, mengikut catatan, dia ni kira antara orang yang mula-mula sahabat hidup di Madinah. Walaupun dia bukan orang tempatan, tapi yang pergi ke Syam ni kira-kiranya orang mula-mula, orang pertama. Irbad bin Sariyah. Kalau dalam kitab saya tengoklah dalam mata arba'in itu agak tidak berapa tegas. Cuma kalau dalam riwayat lain, dalam lain kita tengok dalam kitab lain ada disebut, sebab dia banyak. Misalnya dalam hal ini disebut tegas daripada kami sembahyang bersama Nabi, kata Irbad. Bila selesai sembahyang, kita nak suruh nampak gambaran. Bila selesai sembahyang, Nabi tu selalu paling. Di sini mana ulama kata oleh kerana benda penting Nabi tak ada sudah semaya tu, kalau mengikut daripada Sayyidina Umar, paling kurang Nabi SAW paling kurang Nabi beristighfar 3 kali ada sebut lepas semaya. Tapi kalau ada 3 tu itu paling kurang lah. Sebab tu Sayyidina Umar pernah berlaku dalam sejarah Sayyidina Umar, ada sahabat baru-baru lah, sudah semaya tu bangun selalu. Sayyidina Umar pergi pegang kepala baru. Sebab Sayyidina Umar kata Nabi tidak begitu. Sekurang-kurangnya istighfar 3 kali. Sekurang-kurang sahabat dengar ada belakang. Tapi acak kalinya Nabi sudah semaya tu Nabi balik. Nabi kalau ada urusan Nabi kecek lalu. Gitu. Itu amalan biasa Nabi SAW. Amalan biasa Nabi lah. Begitu. Ni pun begitu juga salah satunya. Sudah semaya tu Nabi paling selalu. Nabi paling selalu. Kata Irbad, sudah semaya Nabi jadi imam, Nabi pun paling. Itu biasa Nabi buat gitu. Sebab tu sahabat pun buat gitu. Cuma lepas tu sahabat akan mengambil posisi masing-masing lah dalam masjid. Kalau nak wiri, nak gapo, nak baca gapo-gapo, masing-masing ambil tempat. Kerana dia kira semaya Jumaat ni hanya berakhir dengan salam sahaja. Selepas pada tu tak perlu Jumaat dah. Itu pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Misalnya hadis ni jelas. Selesai semaya tu kata Irbad, Nabi mengadap kami. Nabi terus mengadapkan wajah kepada kami. Disebut. Jadi wajah tu disebut dalam kitab ni, maknanya mengadap wajah Nabi tu dalam keadaan yang agak sedih lah. Sedih, nampak muka macam tidak berapa gembira, keadaan sayu yang lebih sesuai. Disebut begitu. Nabi pun terus wa wa'azana mau'izatan. Setengah dalam riwayat kata mau'izatan balighah, ada sifat kepada mau'izah. Dalam kitab dalam hak ni tak ada disebut. Dia ada beberapa versi lah mana tak sama. Sini tak ada. Dalam hak kitab mata arba'in ni tak ada. Dalam kitab lain ada disebut. Jadi kesan daripada cara Nabi guna bahasa dengan memek muka Nabi SAW, dengan nada suara dan sebagainya,
Menyebabkan sahabat jadi rasa satu macam tu Nabi bercakap tu. Menyebabkan sahabat bila pula dia tak sebut sini. Pada masa mula-mula Nabi dia tidak sebut. Tak ada dari riwayat tu. Tetapi kesan daripada bahasa yang digunakan oleh Nabi, bentuk pergerakan tubuh, muka dan sebagainya menyebabkan sahabat rasa mana mengalirkan air mata. Dan hati pun jadi rasa takut. Memang benda besar ni. Sehingga mendorong sahabat untuk tanya Nabi. Wahai Rasulullah, nampaknya macam nasihat terakhir ni. Sahabat jadi terkeluar begitu sahabat. Sebab itulah kalau dalam kitab dia akan sebut supaya kita, misalnya mak kita nak pergi ke Mekah misalnya tak. Sebelum turun kan duduk di airport kat mesan jangan ke tak. Masa tu lah kau nak jerit tu. Itu mana muadzin. Mana orang yang nak pergi berlepas ni, tak, mesti dia akan sebut sesuatu yang kira-kiranya. Misalnya kata jaga molek adik tu, tak, kena jangan tinggal semaya. Jadi benda tu, dia akan terasa. Jadi sahabat pun terasa gitu. Jadi, sebab tu sahabat tanya, apakah nasihat ini nasihat yang terakhir? Apakah ini nasihat terakhir? Wahai Rasulullah, kalaulah fa'ausina tu, kalau orang ngaji Arab, mana fa tu, mana dia berkait dengan sebelum tu. Apakah ini nasihat terakhir? Kalau nasihat terakhir, berilah wasiat yang berguna kepada kami. Tapi orang Arab dia tak kecek gitu, dia guna fa. Tapi bila kita belajar Arab, kita boleh faham lah. Bila ada fa itu dia menunjuk ke tanya tadi, tapi tak ada jawapan. Tu. Apakah ini nasihat terakhir? Maka berilah wasiat. Kalau kita terjemah, kita tidak nampak fungsi fa itu. Tetapi kalau kita nak hurang, maksud dianya, apakah ini nasihat terakhir? Kalau nasihat terakhir, kalau ini nasihat terakhir, pesanlah benda yang paling berguna kepada kami, wahai Rasulullah. Itu maksud hadis. Nabi pun kata, Nabi pun bersabda. Nabi kata, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku berpesan kepada kamu, bertakwalah kepada Allah azza wa jal. Dengar dan patuhlah kepada pemimpin, walaupun yang memerintah kamu itu seorang hamba. Dalam riwayat lain kata Abdul Habsyiyun, hamba daripada Afrika, hamba daripada Habasyah. Dalam riwayat lain ada sebut mana hamba kulit hitam Habasyah, rambut kotak, para sabit ada juga disebut. Macam-macam yang versi hadis itu. Tapi pokoknya walaupun hamba, kena patuh, Nabi kata. Itu kita akan bincang minggu hadapan lah. Cuma saya nak sebut dari segi teks ni. Bila Nabi sebut begitu, fa'innahu, kalau hadirin dan hadirat tengok dalam teks tu, fa'innahu, waktu tu, ini sebab ni antara yang disebut oleh ulama jawami'ul kalim, min jawami'il kalim, antara ucapan-ucapan Nabi yang mempunyai pengertian yang sangat besar. Fa'innahu man ya'ish, mengikut ulama, fa'innahu, ayat fa'innahu selepas dan seterusnya itu dia merupakan penyebab kenapa Nabi jadi beri wasiat tu sehingga nampak macam wasiat terakhir. Dan kenapa Nabi sebut supaya bertakwa kepada Allah? Kenapa Nabi sebut supaya taat kepada pemimpin walaupun hamba? Apa sebab dia? Sahabat minta wasiat, kira-kira wasiat yang paling berguna lah. Manakala selepas Rasulullah wafat, kita pergi hari kita selamat. Tiba-tiba Nabi sebut ni. Kenapa? Jadi fa'innahu, jumlah selepas itu, ayat selepas itu dia merupakan sebab. Kalau kita nak terjemah, kita terjemah beginilah dalam bahasa kita. Sebabnya, sebab aku suruh begitu, bertakwalah kamu kepada Allah, dengarlah dan patuhlah kepada pemimpin walaupun yang memimpin kamu itu hamba, orang kulit hitam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa kamu kena dengar buah aku? Sebab apa? Kerana fa'innahu, kerana akan datang, Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang hidup selepas ketiadaanku, maksudnya dia akan berhadapan ataupun dia akan melihat banyak berlaku perselisihan di kalangan umat ini. Akan banyak perselisihan dalam semua aspek kehidupan, dari segi politik, dari segi ekonomi, semua hal, dari segi agama, akidah. Walaupun benda ni tak ada, ulama kata masa Nabi sebut ni
di zaman sahabat tak ada timbul. Masa Nabi sebut hadis ni tak ada timbul ni. Pokok Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah tak ada. Ajaran salaf tak ada. Memang tak ada. Bukan khilaf-khilaf dalam fiqh pun boleh kata tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi ada. Zaman sahabat tak ada. Kalau ada hak kecil-kecil pun dia boleh sesar dengan para sahabat hak besar-besar. Memang tak ada. Hak ni untuk selepas zaman sahabat. Zaman tabi'in itu ada sikit-sikit ya. Tidak banyak walaupun ada dah. Tapi zaman ni tak ada. Semasa Nabi sebut ni. Nabi kata kamu akan tengok banyak perselisihan pendapat akan berlaku. Jadi ulama sebut perselisihan itu lagu mana? Dalam bidang, dalam aspek apa? Rata-rata pensyarah-pensyarah dia kata ini dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Politik, ekonomi, kemasyarakatan. Banyak sudah lari tidak ikut Nabi. Kalau politik, tidak ikut politik Nabi. Kalau bab ekonomi, bab muamalah tidak ikut Nabi. Jadi bab Nabi ditinggalkan dalam kitab-kitab gitu ya. Kamu akan tengok akan datang. Maka Nabi kata fa'alaikum gunafa lagi. Maka kalau kamu berada di zaman itu, maksudnya wajib ke atas kamu untuk supaya kamu selamat. Bagaimana nak selamat? Bagaimana nak selamat? Kerana kita ni, perbuatan kita ni dia menatijah ke syurga ataupun neraka. Perbuatan kita atas dunia ni natijah dia kalau tidak syurga neraka. Bagaimana dalam situasi yang penuh berkecamuk itu orang jadi hilang. Kalau politik pun kata, dulu satu ketika di masyarakat kita orang tak nampak politik Islam. Orang tak faham politik Islam apa, tak tahu. Sampai setahun tu jauhnya masyarakat dengan politik Islam. Padahal Nabi ni tak ada tokoh politik. Memerintah. Tidak seperti Nabi Isa, tidak seperti Nabi Musa. Tiba-tiba umat Islam rasa ganjil bila ulama nak politik juga. No, jadi rasa keganjilan. Itu dari sudut aspek politik. Ekonomi. Allah ni alhamdulillah lah. Banyak kesedara. Tapi mana di semua aspek. Dan bak ibadat, bak fiqh, bak akidah pun ramai mana. Di Kelantan ni sahaja kalau mengikut majlis ulama Islam, hak ajaran salah ramai mana. Itu makna ikhtilafan kathir. Siapa kedok 73? Tak tahulah. Berkali lebih. Jadi Nabi kata dalam situasi itu tak ada satu sandaran kukuh yang menyelamatkan kamu kecuali alaikum bisunnati. Wajib kamu berpegang dengan sunnah aku pada ketika itu. Berpegang dengan sunnah Nabi. Bukan berpegang seumur ketika mana pun. Tapi ayat ini ketika itu lagi perlu. Dia ketika manusia sudah jauh daripada ajaran aku, walaupun dia orang Islam, mengaku syahadah la ilaha illallah itu, tetapi dari segi amalannya, dari segi penghayatan dia aku tak ada. Sehingga setengah-setengah manusia itu tak terfikir pun. Nah, mana umat Islam ni berpolitik padahal dalam kitab banyak hal tu. Tapi waktu jauh ni. Pada waktu tu kamu nak selamat, alaikum bisunnati. Wajib kamu ikut sunnah aku. Wajib kamu ikut. Ala ni wajib. Tanggungjawab kamu. Kamu kena ikut sunnah aku. Dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah khulafa' rasyidin. Rasyidin ni mana khulafa' yang betul pertimbangan mereka. Al-mahdiyin lagi mendapat bimbingan petunjuk taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi sebut lagi sebagai taukid. Tak pada kalau nak kira alaikum dia dalam bahasa Arab. Kira berat nadah tu dari segi makna. Wajib ke atas kamu. Kita terima wajib ke atas kamu. Nabi sebut lagi gambaran beratnya benar dia. Abdu alaiha bin nawaj. Kamu kena kekeh dengan gigi-gigi geraham kamu. Setengah ulama kata gigi geraham ni masuk gigi taring. Sebab bila kekeh tu dia payah nak lepas tu. Kalau kekeh gigi kacik dia berkali, cabut. Itu sebagai takkid. Kena pegang kumah. Walaupun semua orang malu pada kamu. Semasa kamu memegang sunnah, semasa kamu menyatakan sunnah, kamu kena pegang apa? Takut cabut. Kok ni isyarat dah ni. Bahawa ramai sangat orang yang marah pada orang ikut sunnah. Setengah-setengah orang itu jadi tak sabar, kekeh lepas, pegang lepas. Tak, kena pegang dengan gigi tali, dengan gigi gerah. Jangan lepas lagi mana pun. Itu maksudnya. Kalau mengikut ulama ni, pernyataan Nabi alaikum lepas tu diiringi pula dengan abdu alaiha, ini merupakan di zaman ni dia menjadi cabaran pada orang nak ikut sunnah. Orang nak memertabatkan sunnah Nabi. Dia ada isyarat ke arah hadis ni. Mengikut ulama begitu. Lepas tu Nabi sebut lagi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berwaspadalah kamu, beringatlah kamu terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Kerana setiap benda bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat yang disebut wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tepat natijah dia adalah dalam neraka. Itu lebih nyata lagi. Baik, sekarang ni kita nak beberapa perkara lah. Kita nak tengok pada malam ini dalam waktu yang terbatas ini. Pertama sekalinya
Dalam teks ini Nabi sebut akan berlaku khilaf yang banyak. Akan berlaku banyak khilaf, banyak selisih pendapat akan berlaku. Sebelum tu lagi, kalau kita perlu juga kita tengok sini, Nabi kata walaupun taatlah kepada pemimpin, seperti berkenaan dengan takwa ni, hadirin-hadirat maklum, takwa ni pendapat yang paling masyhur dari segi takrifnya. At-taqwa ni banyak pendapatnya nak mentakrifkan mana takwa tu, tetapi pendapat yang boleh katakan jumhur lah, banyak disebutnya maknanya ikut segala titah perintah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu pendapat yang diterima amat. Maknanya takwa ni ikut segala titah perintah Allah, termasuk dengan Nabi, dan meninggalkan segala larangan agama ini. Itu dari segi takwa. Saya tidak nak bincang tu, cuma nak tengoknya dari segi hamba. Boleh ke mana hamba ni menjadi pemimpin? Boleh ke hamba ni jadi pemimpin? Sebab apa Nabi sebut sampai tahap walaupun hamba jadi pemimpin, kamu wajib taat. Boleh ke hamba jadi pemimpin? Dari segi fiqh memang tak boleh. Sebab tu setengah ulama, misalnya apa ni, Abu Ais dia kata pernah berlaku di zaman dia. Ada, dia tak sebut, saya pun tak sempat nak rujuk, cuma ada dalam satu kitab dia, zaman dia ada setengah telah hamba tu memang cerdik lah dia. Jadi nak suruh hamba tu jadi pemimpin, dia kata kena merdeka dulu. Maknanya benda tu kena merdeka dulu. Sebab itulah yang kita nak jelaskan di sini, hak Nabi kata walaupun hamba jadi pemimpin ini, kalau kita tengok zaman sahabat tak ada hamba jadi pemimpin. Zaman kerajaan Umawi tak ada lagi. Ulama kata zaman kerajaan Umayyah tak ada lagi. Tapi zaman kerajaan Abbasi ala hujung ada disebut. Cuma dia tidak sebut nama, ada disebut dalam kitab itu. Kita pun tak sempat nak rujuk itu. Ada disebut. Jadi yang sebenarnya mengikut surah-surah hadis, pensyarah hadis, maksud Nabi sebut walaupun hamba ini, walaupun hamba jadi pemimpin, nak kerajaan berkenaan dengan pemerintahan ini. Hak Nabi nak sebut sini, Nabi tak sih bahawa kita ni mudah-mudah tolak pemimpin kalau pemimpin itu dilantik dengan cara yang sah kali. Sebab apa? Sebab dia bahaya kepada negara. Bila bahaya kepada negara, kalau pemimpin itu tidak ditaati oleh rakyat, dia timbul masalah besar. Hak tu Nabi nak. Lepas tu pemimpin kalau kita tengok sekarang ni lah, kita kata misalnya berlaku di Timur Tengah sekarang ni, itulah kesal dia tu. Duduk berasa malik dah, kalau jatuh dia agak naik orang lain, tiba-tiba kalau jatuh lagi teruk. Sebab itulah ulama kata hak ni dia panggil, dia guna kaedah mana kita ambil yang lebih ringan. Walaupun nak kiranya hamba ni biasanya tidak terdidik, hamba ni biasanya orang tidak respect dia, tetapi dalam keadaan tak ada hamba aja ada kata-kata, dia kebetulan dia tu nampak cerdik dah sikit, tak apa, hamba gila. Siapa tahu tu? Apa tu? Sebab tak boleh negara ni tak ada pemimpin. Kalau dia jatuh dalam keadaan yang tidak terhormat misalnya, mungkin kita cari orang lain jadi pemimpin. Ini dalam kitab disebutlah. Kita tidak tahu orang pihak yang ketiga yang sedia tunggu kejatuhan pemimpin, takut jadi seperti Iraq dan sebagainya. Tiba-tiba boleh kepada orang lain yang lebih tua. Hak Nabi nak sebut sini yang kesal dia tu bila negara tu tidak aman, apa kejadi pada amalan syariat ni? Apa kejadi pada agama? Hadirin hadirat, sebab di sini dia tak sebut, kalau dalam kitab lain ulama sebut semua tu, ingat semua ni. Kita kata Parsi, Iran dulu negara ahli sunnah tu, ahli sunnah. Bila jatuh dia ke Syiah, lagu mana jadi? Itu Iraq, lagu mana jadi? Syiah dah bukan. Belum lagi tu sadar, teruk. Teruk, semua kata teruk. Lepas tu jatuh dia, apakah hak naik dia lebih baik daripada dia? Itulah hak Nabi nak beringatnya, kena beringat belum lagi tu. Kena beringat. Benda-benda betul kena beringat. Jadi bila nak jatuh pemimpin, sebab tu orang politik dia berdosa besar kalau silap percaturan. Dia berdosa besar. Sebab apa? Bangsa dia betul salah rakyat. Rakyat itu dia nyanyi. Ini peringatan kepada Nabi. Walaupun dalam keadaan khilaf ni kadang kita tak boleh nak baca. Orang kata tak boleh nak baca politik. Ini huraya hadis ni. Huraya hadis. Kalau ada istilah kathir, banyak istilah. Hak tu kena beringat lagi. Dalam keadaan tu kena beringat. Jangan kita kata teruk kayak gini, pakai kena nak jatuh lalu dia.
Nabi kata kena beringat. Boleh dijatuhkan pemimpin, ada cara dia dalam fiqhnya. Boleh. Walaupun dia punya disiplin dia agak tapi hak Nabi paling bimbang tak naik yang lebih teruk. Bila naik yang lebih teruk, dia nyayanya kepada rakyat. Apa akan jadi? Di segi pendidikan akan musnah, ekonomi akan musnah. Macam-macam mungkin kita kata Islam yang dibina sebelum negara mungkin habis masuk. Masjid mungkin dibakar itu Nabi bimbang. Bila berlaku benda itu nak buat lagu. Itulah itu peringatan Nabi. Jadi masalah negara ni masalah besar masalah besar, bukan masalah kecil. Jadi Nabi sebut tu kerana kalau mengikut syarah dia kata Nabi nampak benar tu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ilham kepada Nabi akan berlaku pada umat dia. Jadi jangan jatuh tak terlalu pemimpin, kena tengoklah keadaan lagu mana. Jadi waktu perlu pada satu perkiraan yang tepat, perbincangan ramai. Sebab kalau kita tengok dalam fiqh, kalau pemimpin tak semaya tak boleh jatuh lagi. Asal dia tu betul dia urus negara, amanah. Dia tak semaya, dia amanah, tak ada bunyi rasuah, tak ada bunyi tipu harta negara. Dia cuba dia selesai dia tak ikut syariat. Tak ada ulama kata boleh dijatuhkan pemimpin. Kecuali kalau dia tidak amanah. Nilai amanah itu tak ada. Terbukti hati pun boleh. Boleh itu pun kena tengok juga kalau jatuh dia ngagak selalu. Kena buat tafsir politik. Lagu mana yang akan berlaku? Itu Nabi sebut. Jadi makna perkara ini bila Nabi sebut, bahkan hadis ini sebenarnya antara akhir dia pada hidup Nabi. Hadis ini antara hadis yang kecil dia peringkat akhir. Akhir dia ngomong Nabi peringat. Itulah yang disebut peringatan dalam kitab sekarang kan begitu. Jadi masalah pemimpin ini bukan masalah suka-suka dah. Bukan masalah suka-suka. Besar yang teruk. Berkait dengan pemimpin ini juga, dia berkait ulama bahas dari sudut fitnah. Abang pemimpin ini dia banyak fitnah. Fitnah. Bila walaupun Nabi sebut berkenaan dengan pemimpin kena taat, nak taat itu bukan semua orang boleh buat. Di saat ini mengikut pemahaman ulama-nya berlaku fitnah yang sangat hebat. Nilai dan nilai akhlak. Sebab kita tengok ni, kamu saya pilih raya lagi. Tak ada langsung nilai akhlak. Saya sebut secara umum lah. Maknanya seolah-olah sebut peribadi orang, kecacatan peribadi orang tu kadang-kadang tak berkenaan pun dengan hak pemerintahan tu. Orang tidak rasa salah. Itu maknanya khilaf lah tu. Sebut penuh-penuh mulut. Sedangkan benda tu tak ada dalam agama. Bila kita buat tak ada hukum, dia ada hukum. Sebut pula sejak di mikrofon ataupun tak sebut keburukan yang mana benda tu tidak halal tu. Kadang-kadang benda dua bahaya. Ulama kata boleh sebut kalau berkait dengan negara, boleh berkait dengan negara. Kalau dia balas minta, tak payah sebut dalam atas stesen. Kalau sebut lepas tu kalau fitnah pula misalnya, jadi benda tu orang tak puasa, bukan kita sebut orang suka. Saya pernah pergi ke satu tempat, dia jemput saya kuliah, kita sebutlah benda-benda gini. Kebetulan saya pergi tempat tu, kebetulannya kita dengar dalam ceramah tu, dalam YouTube tu, di tempat tu memang ada berlaku fitnah tu lah fitnah tu. Tegas, saya malah sebut cuma tu lah fitnah. Bila saya pergi kuliah situ, kita sebutlah benda ni. Akhlak tu tak kena ada tu. Fitnah tak boleh tu, tak haram tu. Atas pentah politik tak boleh politik menghalalkan cara tak boleh. Tak haram tu. Lepas tu kesalahan kita dengan manusia ni tak sudah kita semaya beribu rakaat sehari tu dia tak ilah tu. Jelas tu. Bagaimana kita masyarakat ni penceramah sebut benda fitnah, maka disambut oleh hadirin yang beribu ni. Bila kita nak minta maaf dengan kawan tu? Orang suka bila kita sebut ni. Sudah kuliah dia kata, ustaz belum lagu tu tawak kego adalah ni. Itu pengalaman saya. Kita pendengar, betul lah Nabi kata ikhtilafan katsira. Orang tu lebah bukan dia sudah hilang kewarasan dari debat. Sedangkan masalah dosa khala bukan tebah dia asal ke Islam dia kena rasa tu. Jadi kena beringat. Masalah fitnah ni benda yang menyekat manusia masuk syurga. Dia kena sesat dulu. Tak kira bicara di hari akhirat ni dia tidak sepenuhnya. Kalau kita tidak dapat atasi, tidak dapat bersihkan rasa kita, khususnya berkait dengan orang, dia akan kekal sampai hari kiamat. Mengikut setengah ulama, kalau kibunuh, misalnya kibunuh. Kalau keluarga dia maaf, bayar dia pun tak sesat. Kibunuh ni apa dia ulama kata dia tetap kena bicara. Walaupun kita kata keluarga dia maaf ataupun dia bayar dia tetap dibicara.
Hak jadi fitnah memburukkan nama orang. Pokok mana pun dia parti tu, dia tetap Islam ada kehormatan tu. Bila kita sebut hal negara, tak apa kalau ada jelas, ada bukti jelas, tak apa ulama kata. Tetapi kalau hal peribadi tak boleh, dia tetap hukum dia haram, dia tak jadi halal tu. Dia tak jadi halal. Jadi benda-benda begitu, sampai waktu-waktu yang tertentu manusia rasa tak ada hukum tu. Tak ada tu disiplin tu. Akhir sekali beribu rakyat dalam satu masa buat dosa. Itu masalah. Jadi waktu antara disebutnya memang dulu pun berlaku dah gitu. Zaman ketika teknologi maklumat tidak sehebat sekarang pun berlaku dah fitnah tu. Zaman Sayyidina Utsman pun berlaku. Saya tak ingat, mungkin hadirin ada yang ingat. Sayyidina Utsman pernah pukul gubernur dia kerana dituduh minal. Tapi Sayyidina Utsman yakin gubernur dia tidak bersalah. Tetapi Allah cipta bukti. Akhir sekali masuk mahkamah memang kalah. Tapi Sayyidina Umar kata, walaupun kamu dihukum, aku yakin kamu tak bersalah, tapi dari segi fiqh tak boleh bila mahkamah putus. Menangis Sayyidina Umar. Maknanya fitnah berlaku dah kepada gubernur dia. Dia pukul, tapi yakinlah dia kata, kamu berada di pihak yang benar, kamu akan dapat kelebihan di hari akhirat. Dia lucu jawapan kena pukul, kena watak. Mengikut hukum hak lah. Maknanya benda tu berlaku di akhir pemerintahan Sayyidina Utsman. Sekarang ni pun berlaku. Banyak benda berlaku. Jadi umat Islam. Lepas pilihan raya, hilang benda tu. Tak minta maaf dah. Lepas tu cuba kita gambar lagu mana. Teruk tu. Hadirat cuba molek. Teruk tu benda-benda gitu. Tapi kalau kita sebut orang kata ketinggalan zaman. Kecik lagu tu. Ketinggalan zaman. Benda tu orang tak kira. Ada benda besar lagi. Kalau kita tak sebut kita, orang undi juga dia. Ini masalah ni. Jadi benda-benda gitu bahaya. Kok mana pun guru saya tu sebut tak boleh, hak ni tak boleh, bab ni sebut tak boleh. Fitnah orang kafir pun dah sah orang Islam. Fitnah orang kafir pun tak boleh. Jadi ini maksud khilaf kalau kita sebut jadi orang terpinggung-pinggung. Orang tak cara. Apa? Tok guru lebih besar pada kamu. Tak ayat gitu. Dia kata gitu. Jadi benda-benda gitu itu makna khilafan kafir. Sebab tu Nabi kata, sebab tu Nabi sebut Abdul Ali Habib kekeh dah molek. Hak tu benar. Tak cara lah orang kata orang tu. Sebab tu ulama dulu kalau kita tengok sejarah ulama Ibn Taymiyah siapa masuk benda-benda gini ya, benda-benda pegang sunnah ni. Di fitnah Imam Bukhari sendiri di fitnah. Kerana apa? Kerana betul. Mana tak sih kena terlalu amanah pun usia marah juga. Itu zaman fasad, zaman rosak. Jadi Nabi sebut sebab tu hadis ni sebenarnya merupakan satu hadis yang menunjukkan ketegasan Nabi dalam bab sunnah ini. Itu dari segi hak pemimpin lah. Lepas tu mulai pihak salah ke apa tu, dia ada hadis lain tu. Hukum tu dosa tu. Tak ada siapa kata tak dosa tu. Tu terang. Dah tu cuma sikap kita rakyat ni. Sikap orang ni nak jatuh pemimpin dia kena buat pertimbangan yang waras. Dia betul. Sebab apa? Kalau dia jatuh, dia rosak sistem negara, polis pun tak iktiraf, polis pun lari, askar pun lari. Seperti mana berlaku di Iraq, seperti mana berlaku di beberapa negara Arab seperti yang kita malu. Siapa hari ni? Itulah hak yang dibimbing. Kalau berlaku lagu tu cuba kita gambar lagu mana. Masyarakat pendidikan pun jadi hilang. Cuba fikir lagu mana. Kalau 10 tahun rakyat tidak diberi pendidikan yang baik, jadi teruk. Negara lepas perang banyak dan negara yang sudah rasa pengalaman tu. Lepas perang lagu mana. Kita pun pernah rasa kesal selepas perang nak bangkit balik tu. Itulah benda besarnya. Benda teruknya. Setengah ulama kata kita cuba bawa dalam skala yang kecil. Misalnya contohnya kita kata nak ayat ni bahaya tak ada pemimpin ni. Silap hari bulan jatuh pemimpin tak kena cara. Di rumah ibu bapa, ayah lah pemimpin. Cuba kita tengok setengah keluarga bila ayah tak ada ke sakit kepala mak kacau tak boleh. Tu ayah pergi sementara baru tu 2-3 hari aku rusuh. Pening dah. Apa sebab mak tak ada nak hadapi 10 orang anak. Enggak kalau pemimpin yang tidak berkelibar naik teruklah sebab tu kena beringat. Dia banyak perkara perkiraan. Sebab tu ulama kata banyak perkara perlu dikira. Boleh jadi kita tengok pemimpin nombor 1 tu tak molek. Tetapi tak ada dalam tim dia pemimpin yang molek. Kira lah ke mana. Sebab dia ni kalau dia rosak dalam skala besar, nak ubat, nak rawat dia payah. Itu maksud Nabi ni. Maksud Nabi siapa suruh taat tu. Bukan suruh kita ni jadi bodoh ikut pemimpin lagu mana, bukan suruh jadi lagu tu. Tidak maksud begitu hadis. Nak ayatnya fikir pada implikasi kalau pemimpin tu jatuh, silap percaturan politik. Lagu mana jadi? Itu maksud Nabi SAW. Jadi bahaya. Selain daripada itu, perkara yang perlu kita tekan juga sini,
berkenaan dengan Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata wajib pegang sunnah aku, tak apalah sunnah aku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Sini ulama bahas panjang sikit. Saya tidak nak sebut sunnah Nabi sebab kita maklum hak tu biar tu. Cuma kenapa Nabi sebut wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kena pegang je, maknanya pegang sunnah Nabi dia sekali dengan khulafaur rasyidin. Kena tengok juga sunnah sahabat-sahabat Nabi, khususnya sahabat Pak tu, sahabat besar tu. Di sini ada disebut. Pertama sekali rasyidin itu, rasyid itu dengan erti ar-rusyd was-sadad fi maqasidihim sahihah. Ulama kata maksud rasyidin dari segi pemakaian makna syariatnya seseorang yang cukup matang pertimbangan dia, was-sadad dan tepat. Rusyd dan sadad ni ulama sebut tepat ni maknanya pertimbangan dia betul-betul kepada keikhlasan, benar takut pada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, bila dia buat sesuatu keputusan, dia tak ambil kira anak beranak, dia tak ambil kira diri dia tak ambil kira saya dia betul-betul kira lagu anak Allah nak. Itu sifat sahabat, diperakui. Lepas tu mahdiyin, apa maksud mahdiyin? Mana orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pimpin mereka. Benda ni besar ni, sahabat ni. Mana sahabat tu, sahabat tu rasyidin mahdiyin, seorang yang cerdik, mata, pertimbangan betul, dan dia dikawal oleh Allah, ditaufikkan oleh Allah, dipimpin oleh Allah. Nabi sebut begitu sahabat dia. Maka ulama memperjelaskan maksud Nabi dalam situasi itu, dalam situasi berkecamuk itu, dalam situasi kamu sesuatu tak dapat beza antara hak dan batil. Bagi kita nak selamat ni kena balik balik sunnah Nabi, kena cek balik, kena semak semula sesuatu perkara, kena cek semula. Kita tengok nampak mana hak betul, kembali pada aku tu. Sebab khilaf banyak sangat. Jadi kalau tengok Nabi tak ada, kena tengok sahabat